Memandangkan bulan puasa ni dekat, aku rasa aku nak diet tu. Bila bulan puasa, mesti kurang makan, betul tak? Confirm aku kurus. Ikut kau lah, Mi. Aku rasa kau boleh kot. Percaya kau. Thank you, support. The next day. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Wah, Gimi. Kata nak diet. Kemain banyak kau beli makanan. Alah, hari ni kan boleh puasa. Kena makan sedap, weh. Esok aku diet. Banyak sangat ni, Mi, makanan kau ni, Mi. Kau rasa aku tak habis macam ni tau. Ibadah tau mana syaitan, Mi. Alah, malam ni kalau berbuka roti canai pun sedap juga. Kalau berbuka lempeng pun sedap juga. Kau tu lah. Yang pertama lagi kata nak diet lah, nak apalah. Tengok sekarang. Perut tu buncit dah. Tahun depan lah aku diet. Minggu depan dah nak raya tu. Tahun depan lah.